Orang Sabah, ini kalilah kamu semua dipertanggungjawabkan oleh kawan-kawan kamu dari Semenanjung ini untuk bikin balik Sabah. Bolehkah? Bikin balik. Betul tidak orang-orang kawan-kawan daripada Semenanjung, daripada Sabah, daripada Sarawak? Orang Sabah kena bikin balik Sabah. Jangan biarkan apa yang berlaku, tragedi kepada Allahyarham Zara ini berulang untuk generasi ke depan pula. Inilah tuan-tuan simbol yang paling sebenar di mana nyawa seorang rakyat biasa tersia-sia hanya kerana Inkuest Zara Khairina, pendedahan saksi ke-16, aktivis bongkar fakta di sebalik keterangan mahkamah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan kupas satu lagi perkembangan penting dalam inkuest kematian tragis adik Zara Khairina. Seorang aktivis yang lantang memperjuangkan keadilan untuk Zara telah membuat siaran langsung di TikTok berkongsi maklumat terkini berkaitan saksi ke-16 dalam prosiding inquest di Mahkamah Coroner. Apa sebenarnya yang didedahkan? Siapakah saksi ini? Dan apakah maknanya di sebalik keterangan beliau? Jom kita dengarkan bersama. Video ini bertujuan untuk laporan dan analisis awam berdasarkan sumber terbuka. Tiada niat untuk mengganggu proses mahkamah atau menjejaskan mana-mana pihak. Anda sedang menonton Aku Studio, tempat kita bincangkan isu masyarakat, keadilan dan kemanusiaan. Jangan lupa tekan like, subscribe dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas perkembangan terkini inkuest ini. Segmen 1. Pengenalan aktivis. Aktivis ini dikenali kerana sering membuat siaran langsung di TikTok, membincangkan setiap perincian yang berlaku dalam inkuest. Beliau bukan sekadar memberi maklumat, tetapi turut mengajak penonton menilai sendiri percanggahan atau perbezaan antara keterangan saksi-saksi, terutamanya saksi kanak-kanak yang hadir di mahkamah. ke mana saya berada di Kelantan, dengan cara saya sendiri, duduk tepi jalan, angkat kotak. Itu usaha saya untuk Allahyarham Zara. Ya? Dan lepas pada tu, saya buat kempen kesedaran di Kelantan, kita kumpulkan orang-orang Kelantan berhimpun solidariti kepada Zara. Ada dalam 2,000 ke 3,000 kehadiran ketika itu. Alhamdulillah, orang Kelantan support. Lepas pada tu, saya buat live, ikuti perkembangan Allahyarham Zara demi Zara, tiap-tiap malam. Dan kawan-kawan kami inilah yang sentiasa ada dalam live, yang mengikuti hari demi hari, sampailah ke hari ini. Ya? Segmen 2. Ringkasan keterangan saksi ke-16. Dalam sesi live tersebut, aktivis ini mendedahkan apa yang dikatakan oleh saksi ke-16. Saksi ini merupakan seorang pelajar senior di sekolah Zara dan juga seorang badar pengawas surau. Menurut keterangan beliau, walaupun pernah mendengar khabar angin bahawa Zara digelar Zara bermasalah, namun beliau tidak mempercayainya. Saksi ini menegaskan bahawa Zara sebenarnya pelajar yang baik, ceria dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah mental seperti yang digembar-gemburkan. Namun begitu, saksi ke-16 juga mengakui bahawa beliau tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan Zara dan tidak terlibat dalam kejadian malam 15 Julai. Dia menceritakan juga tentang perihal Allahyarham Zara kan. Yang mana dia kata Zara pernah dihina. Zara pernah diejek, tuan-tuan. Dan ada beberapa laporan yang mengatakan bahawa laporan tersebut sampai kepada telinga dia. Yang mengatakan bahawa Zara pernah digelar sebagai Zara bermasalah. Dan dia bagi tahu kepada mahkamah. Cumanya, itu adalah khabar angin yang sampai ke telinga dia. Bila dia bagi tahu kepada mahkamah pula, keterangan saksi, keterangan dia sendiri, pandangan dia sendiri kepada Allahyarham Zara apa dia? Dia kata Zara tak ada masalah apa pun. Dan Zara ini adalah pelajar yang happening, tak ada buat masalah apa. Cuma khabar angin, khabar buruk kepada Zara itu pernah sampai ke telinga dia. Okay? Dan dia juga mendedahkan kepada mahkamah bahawa
Zara mungkin kurang digemari ataupun kurang selesa oleh pelajar-pelajar lain, tapi tidak menunjukkan tanda ada masalah mental ataupun emosi yang ketara lah kepada Zara. Itu beberapa keterangan yang dia kongsikan kepada mahkamah. Dan dia pun kata dia tak ada interaksi langsung pun dengan Zara, kan? Dia mengakui bahawa dia tak ada interaksi direct way pun dengan Zara. Walaupun dia ialah seorang, cuba teka saksi ke-16 ni siapa? Yang mana masih belum lupa, cuba komen kat bawah. Saksi ke-16 ni siapa? Pertama, dia ini faktanya dia ialah pelajar senior. Dia Badar. Okey, mantap. Yaya juga, baguslah Yaya. Tepuk tangan sikit. Bagi tepukan kat Yaya. Sebab Yaya kata ahli Badar, betul. Saksi ke-16 ni Badar. Dia Badar. Okey. Dia tingkatan 5 dan dia Badar. Dan dia pun tidak dipanggil untuk menyoal balas Zara pada malam tersebut. Dan dia logik lah orang tak panggil dia. Kalau panggil dia tak jadi apa lah kan. Orang mana ada orang panggil pengawas bila nak ragging orang lain. Betul tidak? Yang mana yang bekas alumni pembuli. Kan? Orang tak panggil pengawas. Dia ni pengawas lah ni, pengawas surau. Jadi pasal itulah juga dia tidak dipanggil. Kan? Okey. Badar tu apa? Badar tu singkatan kepada pengawas asrama. Pengawas surau. Terima kasih. Badan Dakwah Rohani. Ya. Mantap. Malam itu. Kan? Dia tak banyak bagi keterangan tentang malam kejadian 15 Julai ketika Zara dipanggil itu. Cuma dia ada tengoklah ketika mana Zara tidak sedarkan diri itu. Dia ada ketika itu. Cuma dia tak terlibat. Dan berdasarkan kepada keterangan dia ni, barulah kita tahu yang mana saksi ke-16 ini tidak seolah-olah agak jauh sikit dengan keterlibatan dengan malam 15 Julai itu. Kan? Okey tuan-tuan, jelas? Ini saksi ke-16. Dia ringkas saja saksi ke-16 yang mana dia ini pelajar Badar. Dia ini pengawas surau. Dia memperihalkan sedikit tentang Zara. Dia pun bagi pandangan dia sedikit tentang Zara, yang mana dia kata Zara tak ada masalah. Zara seorang yang ceria. Kan? Dia itu lebih kurang lah dia bagi tahu. Okay? Betul tuan, sedih tengok. Satu persatu Allah tunjuk kejadian demi kejadian. Betul. Saksi 16 tu macam tak terlibat. Seakan-akan macam dia tak terlibat. Kan? Berdasarkan kepada keterangan dia. Dan keterangan dia pun ringkas saja. Semacam. Soal ya ataupun tidak tu Allahuakbar. Waalaikumsalam. Dari 6 saksi, saksi ke-15 sangat-sangat meragukan. Lebih ke. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Ya? Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Saya meringkaskan dan saya berkongsikan update kembangan inquest supaya tuan-tuan dapat menilai dengan lebih kritikal, tuan-tuan boleh menilai dengan lebih terbuka, tuan-tuan boleh menilai dengan lebih bebas. Ya? Sebab tidak terpengaruh dengan tafsiran-tafsiran peribadi saya. Ya? Saksi ni boleh jumpa ke satu dengan yang lain pada hari tiada perbicaraan. Yang itu saya tidak pasti. Cuma yang saya pasti adalah mereka semua masih lagi bersekolah di sekolah yang sama. Hanya seorang saja pelajar yang disahkan berpindah sekolah. Ini berdasarkan kepada keterangan saksi ketua warden. Bagi tahu hanya pelajar A, saksi pertama kanak-kanak saja yang pindah sekolah. Yang lain semua masih lagi bersekolah di sekolah yang sama. Jadi soal berjumpa ataupun tidak, tuan-tuan boleh tafsir sendirilah. Yang lain masih lagi sama dekat situ. Kalau sama, most of the witness ni, saksi-saksi ni, orang sekolah ada yang satu batch, ada yang saksi berbeza batch. Cuma majoritinya saksi satu batch. Bila satu batch, sekolah di sekolah yang sama, belum berpindah. So what do you expect? Kan, you jawablah sendiri. Okay? Wallahu alam.
saksi ni bersekolah ke atau diorang masih lagi dalam sekolah. Sebab yang didakwa tu sebelum ini tu kan, yang kena bawah Section 507C. Sebelum ini tu dakwa bawah Mahkamah Kanak-kanak. Okey, lepas dakwa, dia dibenarkan untuk ikat jamin. Bila ikat jamin ni apa berlaku? Diorang boleh hidup macam biasalah, kan? Cuma dalam kawasan radius tertentu sahaja. Dan diorang masih lagi boleh bersekolah, kan? Segmen 3, analisis dan refleksi. Berdasarkan pendedahan ini, jelas bahawa persepsi terhadap Zara di kalangan pelajar agak berbeza-beza. Ada yang melihat beliau sebagai pelajar biasa dan periang, namun ada juga yang mungkin percaya kepada khabar angin. Apa yang menarik, saksi ini menunjukkan keberanian untuk menyatakan keyakinannya terhadap Zara walaupun tidak pernah rapat dengan arwah. Ini sekaligus menimbulkan persoalan baru. Adakah label bermasalah itu benar-benar berasas atau hanya rekaan yang diperbesarkan? Segmen 4, penutup dan seruan kesamarataan. Dalam setiap inkuas, suara setiap saksi penting untuk mencari kebenaran. Namun lebih penting daripada itu ialah bagaimana kita sebagai masyarakat tidak cepat menghukum, tidak mudah mempercayai kabar angin dan terus menuntut keadilan dengan fakta, bukan emosi. Kami akan terus ikuti setiap perkembangan inkuas Zara Karina dari masa ke masa. Jika anda mahu kami teruskan liputan khas ini, tinggalkan komen. Teruskan liputan inkuas Zara di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like, subscribe dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas episod seterusnya. Kami dari Aku Studio. Jumpa lagi dalam video akan datang. Keadilan untuk Zara Karina. Teruskan berdoa dan bersuara.